ayat ni ringkas. Dia boleh jadikan zikir, boleh jadikan amalan, sebab ayat ni selalu kita sebut, dan ianya datang daripada surah An-Naml ayat ke-30 dan daripada juzuk ke-19. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Yang bermaksud sesungguhnya bagi Sulaiman dan sesungguhnya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Dan pada itu kita boleh dapat 4 perkara. Yang pertama, jadi pendinding daripada gangguan sihir. Yang kedua, dipermudahkan segala urusan dan akan ditambahkan kekayaan. Yang ketiga, dimakbulkan hajat dan permintaan. Dan yang keempat, ayat ini juga sebagai ayat pengasih dan ayat penyayang. Amalkan sama-sama. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Pagi-pagi nak pergi kerja, nak jumpa orang, nak makan satu-satu benda, pergi dekat tempat-tempat yang baru, amalkan sama-sama, insya-Allah. Allah jaga hidup kita dunia akhirat.